Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Saya Nur Sabrina Zulkifli, merupakan pegawai pemakanan, nutritionist bertempat di Klinik Kesihatan Seranda, Pejabat Kesihatan Daerah Kudus Selangor. Jadi hari ini kita akan sampaikan satu sharing mengenai pelaksanaan pemakanan sihat di taska, prasekolah dan juga di sekolah lah. Jadi kita tengok slide yang pertama, kita tengok dulu iaitu beban berganda malnutrisi. Malnutrisi ni bermaksud status pemakanan yang tidak normal lah dalam kalangan rakyat Malaysia lah. Maksudnya macam sekarang ni dalam konteks rakyat Malaysia ataupun kanak-kanak ataupun remaja macam tu. So dalam kanak-kanak macam kita boleh tengok 1 daripada 5 kanak-kanak adalah terbantut berbanding dengan umur lah. Maksudnya ketinggian dia tu tak matching dengan umur dia. And then ada juga 1 daripada 10 adalah terlalu kurus untuk ketinggian mereka. Kurus ni maksudnya lean lah, sangat kurus dengan berbanding dengan ketinggian mereka lah. So ada juga survey mengatakan 80.3% ibu bapa tak sedar sebenarnya anak mereka ni berlebihan berat badan, dan 74.4% ibu bapa tidak menyedari yang anak-anak mereka terlalu kurus mengikut ketinggian. Macam tu. Kat sini kita boleh tengok juga berat badan berlebihan ataupun obese lah. Yang mana 1 daripada 3 daripada mereka adalah berat badan berlebihan ataupun obese. Ini dalam kalangan remaja lah. Kemudian kalau untuk dewasa pula, 1 daripada 2 rakyat Malaysia yang dewasa adalah berlebihan berat badan dan juga obes. Diikuti untuk remaja ni diikuti dengan pelbagai lagi lah tabiat makanan dan juga aktiviti fizikal, di mana 4 daripada mereka daripada 5 adalah tidak aktif secara fizikal. Kesimpulan daripada situ juga dia ada menyatakan 2 daripada mereka ni mengamalkan aktiviti sedentary. Contohlah dalam bilik tu ada 18 orang remaja, 6 daripada mereka mengamalkan aktiviti sedentary. Maksudnya 6 daripada mereka tu mungkin duduk saja ataupun tengok handphone sahaja. Contohnya macam tu. 4 daripada 5 remaja tidak makan buah dan sayur dengan secukupnya. Maksudnya kalau ada 20 orang dalam kelas anak-anak kita tu yang remaja ni, berapa tu? Kalau ada 20 orang, 4 daripada 5, maksudnya 16 orang lah. 16 orang tu tak makan sayur dan buah secukupnya. Macam tu. Okey, ada juga kenyataan lain, 1 daripada 3 remaja minum minuman ringan berkarbonat setiap hari. Setiap hari 1 daripada 3. Maksudnya sangat besarlah skill tu. 1 daripada 3. 1 daripada 10 pula makan makanan segera sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, mungkin mak ayah ada bagi duit belanja tapi mereka pergi beli makanan fast food contohnya lah. Right? Okey, itu antara dia punya kenyataan-kenyataan malnutrisi ataupun status tabiat makan lah. So, malnutrisi pertama yang kita nak fokus pada hari ini adalah bantut. So, apa itu bantut? Bantut ini adalah masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia disebabkan masalah kekurangan nutrien yang kronik lah, iaitu pendek ataupun lebih rendah berbanding rakan sebaya dia. Ianya ditentukan berdasarkan ukuran panjang atau tinggi dengan umur kanak-kanak lah menggunakan graf. So, maksudnya anak-anak kita ni berumur daripada bayi dah sampailah umur 19 tahun, sampai umur, betul, 19 tahun kita ada graf tinggi untuk umur. So, melalui graf inilah baru kita tahu status ketinggian anak-anak kita. So, cara kesimpulan kat sini bagi tahu 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia mengalami bantut. Okey, kita boleh tengok apa kesan bantut. Yang pertama sekali, perkembangan otak boleh terganggu, yang mana kurang daya ingatan, susah faham, lambat berfikir. Jadi, as a parent, kita tak naklah anak-anak kita tertinggal dalam pelajaran ataupun fokus dalam kelas contohnya. Jadi, bantut ini boleh mengganggu kurang daya ingatan dan susah faham dan sebagainya. Bantut juga boleh menyebabkan kegemukan in future. Jadi, kanak-kanak bantut boleh mendatangkan risiko obes di masa hadapan. Even masa hadapan tu tak perlu tunggu dewasa lah, near future lah, maksudnya paling hampir. Lemah imuniti badan, mudah jatuh sakit, sesama, demam dan sebagainya. Mungkin bila kerap jatuh sakit, tak nak makan, boleh jadi tak datang sekolah. So, semua tu akan mengganggu lah pembelajaran mereka. Okay, berisiko penyakit kronik. Kenapa? Sebab bila bantut berisiko obes. So, obes ni memang salah satu kita panggil big risk lah untuk mendapatkan diabetes, hipertensi dan juga sakit jantung. Jadi anak-anak yang bantut ni juga akan kurang keyakinan diri sebab dia rendah dia lebih rendah daripada orang lain daripada kawan-kawan dia. Dan bantut ni adalah bantut sepanjang hayat. So once dah bantut, dia tak boleh reverse semula. So bantut tidak boleh diubati tapi boleh dicegah lah.
Okey, peluang pekerjaan terhad. Sebab kita ada banyak juga pekerjaan yang memerlukan certain ketinggian. Jadi bila dia rendah, peluang untuk mendapat pekerjaan tersebut mungkin limited macam tu. Ini kita bagi tahu tadi, bantut tidak boleh diubah tetapi boleh dicegah. Okay, so dia ditunjuklah carta dekat situ kan. So stunted girls grow up to become stunted adult women who then give birth to stunted children. Jadi sebab tu dia tidak boleh diubah lah tetapi boleh dicegah pada awal-awalnya lah. Okay. Anak saya tidak tinggi sebab mak ayah dia pun tidak berapa tinggi. So kita biasa dengar lah So as a pendidik ataupun mereka yang pembekal makanan, penyediaan makanan yang hari ni kita ada jemput kan untuk kantin-kantin ataupun kita punya pembantu pengurusan murid yang tolong masak dekat taska ataupun dekat tadika. Mungkin ada juga dengar-dengar perkataan macam ni. Anak saya tak tinggi sebab anak mak ayah dia pun tak berapa tinggi. Tetapi sebenarnya ibu bapa yang rendah bukan penyebab utama anak bantut. It's not the main reason lah. Punca utama bantut adalah kekurangan zat yang kronik pada awal usia. Iaitu pada awal usia lah bayi dan sebagainya. Okay? 80% pertumbuhan anak bergantung kepada apa yang dilalui dalam 1000 hari pertama kehidupannya. 1000 hari pertama kehidupan ini bermula daripada mula conceive lah, mula mengandung sehingga anak tersebut berumur 2 tahun. Itu kita panggil 1000 hari pertama kehidupan. Ini added knowledge lah untuk segmen pada hari ini. Jadi ibu bapa yang rendah boleh mempunyai anak yang tinggi jika pemakanan sihat bermula daripada awal. So ini yang lebih awal lagi lah sebelum prasekolah lagi kan. So mungkin kat sini ada orang kita panggil taska, pengurusan taska ataupun pembantu taska yang mengambil jagaan bayi berumur 3 bulan, 6 bulan. So dah termasuklah dalam 1000 hari pertama ni. So sebab tu preparation food tu sangat important. Okay. Okey, untuk nota taska dan juga prasekolah, kita akan tengok. So dekat taska dengan prasekolah ni, kita ada menjalankan pemantauan lah, beberapa jenis pemantauan. Tapi yang utama pada hari ni kita nak bentang adalah pemantauan menu lah di taska dan juga di prasekolah. Jadi untuk pemantauan menu sihat oleh pegawai pemakanan adalah untuk meninjau pelaksanaan menu sihat di prasekolah dan juga taska lah sebab borang yang kita pakai adalah borang yang sama. So dia ada 4 aspek lah. Aspek 1 penggunaan dan pematuhan menu yang mana kita nak tengok hidangan yang disediakan, menu yang disediakan pada hari yang kita memantau tu follow tak menu standard ataupun menu yang telah ditetapkan lah. Katakan kita datang hari Isnin minggu kedua, ikut tak menu hari Isnin minggu kedua tersebut. Contohnya macam tu. So kalau dia tak ikut menu tersebut, kita nak tahu justification lah kenapa tak ikut menu. Satu. Lepas tu kita akan tengok juga dari segi pematuhan kumpulan makanan yang ada dalam tu lah. Sama ke tidak macam dalam menu. Aspek kedua adalah tahap kesegaran. Maksudnya kita nak tengok lah kesegaran sayur, kesegaran ubi kentang yang digunakan ke, carrot ke, udang, ayam, daging, contohnya macam tu kan. Jadi kat sini kita juga akan tengok secara langsung lah cara penyimpanan, dekat mana simpan, peti sejuk ke, peti beku ke, kita akan tengok juga. So aspek-aspek tersebut termasuklah dalam pemantauan. Aspek 3, penyediaan hidangan sihat. Ini cara kita menyediakan hidangan tersebut lah. Ada penggunaan MSG ke, ada penyediaan penggunaan makanan-makanan yang tak sihat ke, cara potong, besar ke, kecil ke, macam tu. Okey. Aspek 4, penghidangan makanan sihat. Yang ni kita nak tengok dari segi portion size lah. Cukup ke tidak, matching ke tidak dengan menu yang sepatutnya. Sepatutnya satu ketul ayam, satu ketul ayam lah. Sepatutnya separuh ekor ikan lah sepatutnya. Macam tu. Okey, jadi kat sini saya sentuh jugalah sikit mengenai pemakanan bayi lah. Kalau ada taska-taska kita yang menghandle bayi berumur 6 bulan ataupun bayi yang mula makan lah. So actually untuk 6 bulan kita akan mula dengan makanan yang dilecek ataupun dipuri. Ataupun kita panggil blend lah kan, blend halus ataupun smooth lah. Tapi tekstur makanan tersebut perlulah pekat, bukannya cair. Cair ni maksudnya bukan macam berair lah, bukan macam bubur moi yang berair tu, bukan. Dia mestilah pekat. Pekat means bila kita cedok sudu makanan tersebut dengan sudu, kita tonggingkan dia, kita kena kira 1, 2, 3, 4 baru makanan tu jatuh. Dia bukan mengalir lah, itu maksudnya untuk tekstur 6 bulan. So selepas 6 bulan beransur-ansur perkenalkan tekstur yang lebih kasar. Maksudnya 6 bulan setengah, 7 bulan, so kita dah boleh kasar, parut, cincang halus, galakkan makanan yang lembut
dan then dia boleh dikunyah lah. Alright? Macam tu. Bila masuk 9 bulan contohnya, ataupun 9 ke 12 bulan, makanan tu perlulah beransur-ansur diperkenalkan yang lembut yang dipotong dadu. Galakkan makanan yang boleh dipegang. Actually dipegang ni awal lagi pun tak apa. Cuma yang 9 bulan ni macam sangat digalakkan lah sebab kita nak train dia untuk makan sendiri pada umur dia 1 tahun. Jadi sebab tu lebih early start lebih baik. Sebab kita nak ajar dia grabbing spoon, grabbing makanan, mashing guna tangan macam tu. Dan boleh masuk ke dalam mulut lah, bukan main sajalah kan. Masuk ke mulut nak belajar dia kunyah. So masa dia 6 bulan, tekstur dia puri kan. So dia mungkin tak kunyah, dia hanya banyak menelan. Jadi sebab tu selepas 6 bulan, kita kena gradually tukar dia punya tekstur untuk dia belajar kunyah. Tasting dengan lidah, kunyah menggunakan gusi. Memang dia tak ada gigi lagi. Dia kena kunyah menggunakan gusi. Gusi baby adalah benda terkuat di dunia sangat kuat sebab tu dia boleh kokak segala benda yang ada mainan-mainan dia boleh kokak, apatah lagi makanan yang kita dah rebus lembut kan, lagilah boleh. Okey, so untuk 12 bulan ataupun setahun, makanan yang boleh dipegang lah kita panggil finger food and then dia mestilah makanan keluarga ataupun kita panggil apa yang ibu bapa kita, apa yang ibu ayah makan, itulah anak-anak makan. Dia mestilah pelbagai supaya anak-anak kita dapat cukup nutrien lah. Okey. Okey, ini adalah contoh menu untuk umur 1 tahun hingga kurang daripada 4 tahun lah. So makanannya boleh makanan yang lembut, tidak pedas, boleh makanan berkuah, sangat digalakkan makanan yang berkuah lah. Tapi bukanlah kuah yang ceroi, kuah saja tu tidak. Berkuah means jadi nasi tu sedikit basah. So easy untuk anak-anak kita tu nak mengenal taste dan mudah nak telan lah lepas kunyah. Boleh bersup tanpa tulang ataupun biji yang obvious yang susah diorang nak tengok lah. Okey, so mesti adalah kumpulan karbohidrat setengah ataupun 1 sendok nasi, mesti ada kumpulan sayur-sayuran sekurang-kurangnya 3 ke 4 sudu. Macam dalam gambar ni dia ada 2 sudu lobak merah, 2 sudu makan bayam. Sebenarnya macam tu anak kita kena makan. And then protein macam dia tunjuk kat sini, setengah ekor ikan masak kicap yang dibuang tulang contohnya. Dan dihidangkan bersama dengan buah, setengah potong buah betik dan juga air kosong. Ini selalunya main meal lah, sarapan pagi, makan tengah hari ataupun makan malam contohnya. Untuk satu set minum pagi atau minum petang, kita boleh bagi buah-buahan. Contoh, ini dia bagi 1 biji pisang emas, dan dia bagi susu dan juga air kosong. So selalunya susu waktu ni kita dah hidang, bukan hidang dalam bentuk botol lah kan. So untuk mustahun ni kita dah minta untuk train free daripada botol. So dia kena belajar minum daripada cawan as early as 6 months lah, pada umur 6 bulan So ini contoh set hidangan utama untuk prasekolah lah, contohnya 4 hingga 6 tahun. So sepatutnya dia punya saiz adalah 1,5 sendok nasi putih, setengah ekor ikan masak kicap contoh. And then sayur sepatutnya 3 ke 4 sudu lah bagi umur 4 hingga 6 tahun. Kemudian air kosong, bukan air sirap ke air oren lah kan. Okay. And then kalau contoh set minum lah, kita punya minum pagi ataupun minum petang tengok pada timing kita punya tadika kita lah. Kalau tadika tu pagi, maksudnya minum pagi. So contohnya 1 keping roti dengan setengah potong betik dan segelas susu contohnya macam tu, dan juga air kosong. Saya percaya dekat prasekolah kita ataupun dekat tabika kita ni memang ada sediakan air kosong dalam botol air minuman masing-masing ataupun dalam bentuk kita panggil dispenser. So anak-anak boleh ambil lah. Okay. Okay, jadikan menu anak anda lebih sihat. So contohlah kalau masa kita memantau tu, kita tak naklah jumpa yang macam belah kiri ni. Nasi, menu yang hari ni nasi putih, telur goreng, kicap. Tak ada sayur, lepas tu kicap saja, tak ada khasiat. Jadi sepatutnya kena ikut menu lah. So contoh menunya tu macam belah kanan ni lah. Contohnya ada nasi, ada telur, mesti kena ada sayur. So buah, macam tu. So menu dia macam tu. Okay. Okay, now kita akan tengok kepada kantin sekolah. Ni semua program-program bawah pemakanan lah So dekat kantin sekolah kita tengok apa lagi yang kita ada pantau. Okay, pendekatan dalam menangani masalah obesiti di sekolah ni kita ada 3 pendekatan lah, di rumah, komuniti dan juga di sekolah. So hari ni kita fokus pada sekolah lah, iaitu memperkasa program sedia ada, yang mana pemantauan BMI di sekolah, kantin sekolah sihat, pemantauan kantin, pemantauan RMT, pemantauan menu di asrama, garis panduan penjualan
larangan penjualan makanan dan minuman di luar pagar sekolah di bawah PBT lah. So ni antara program-program ataupun pendekatan bagi menangani masalah obesiti dekat sekolah lah. Okay. So garis panduan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah ni rasionalnya adalah untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan murid, guru, pengusaha kantin dan ibu bapa juga untuk mengenai pemakanan sihat. Okey, perubahan tingkah laku dalam pemilihan makanan dan minuman sihat di kantin, penyediaan makanan dan minuman yang sihat di kantin, menyediakan persetaraan yang boleh membantu warga sekolah untuk mengamalkan cara hidup yang sihat. So berdasarkan data-data yang kita tunjukkan tadi, kita punya mal pemakanan dan sebagainya, so hopefully dengan ada rasional pelaksanaan makanan sihat ataupun penjualan makanan di kantin ni dapat sikit sebanyak mengurangkan kita punya mal pemakanan di peringkat negara ataupun pertempuran ataupun kat peringkat sekolah masing-masing sekolah negeri. So ini adalah Piramid Makanan Malaysia 2020, panduan pengambilan makanan harian. Harian ni maksudnya saiz sajian yang ditunjukkan dalam piramid ni adalah mengikut untuk satu hari ataupun saiz sajian sehari, macam tu. So ini ada Piramid Makanan Malaysia kita yang baru. So berbanding dengan yang sebelum ini, bawah sekali adalah kumpulan karbohidrat ataupun kumpulan nasi, biji lain, bihun, mi, ubi-ubian. Sekarang kita tukar, aras bawah sekali adalah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan, sebab nak menjawab kepada pengambilan sayur dan buah yang tidak cukup dalam kalangan remaja, kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa. So ini kita punya Piramid Makanan Malaysia lah, saya tak terangkan secara detail lah ya. Okey, so untuk pemangkahan pemantauan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah, kita ada 14 perkara ataupun 14 barang ataupun makanan yang dilarang dijual lah, yang mana ia merangkumi 40% markah keseluruhan. Jadi kalau ada kantin tersebut menjual barangan yang dilarang, kita akan tolak 40% terus. Jadi memang automatik terus tak patuh penjualan makanan ataupun minuman di kantin. So kita memang tak nak, bila kita dilarang tu maksudnya memang tak ada. Jadi kalau ada penjualan salah satu, salah dua, salah tiga atau kesemuanya dijual, kita memang akan tolak 40 markah secara automatik lah, macam tu. Jadi dan selain itu adalah peratusan-peratusan markah untuk benda-benda lain lah. Contohnya kena ada poster kandungan kalori, kita tambah lagi 10%. So kalau tak ada jual makanan yang dilarang, automatik dapat 40 markah secara automatik. So ada gantung poster kalori, tambah lagi 10 markah. Ada jual sekurang-kurangnya satu hidangan buah, dia tambah lagi 15 markah. Jual hidangan sayur atau menggunakan sayur dalam hidangan, contohnya jual bihun goreng, mi goreng, makaroni goreng, dalam tu semua ada sayur, semua kita bagi markah 15 markah. Kemudian ada menjual sumber protein secara berasingan, contohnya ada buat telur dadar ke, telur rebus ke, ayam masak kicap ke, ayam masak kurma ke, ataupun ayam goreng ke contohnya, atau ada terdapat sumber protein dalam hidangan yang dijual, macam makaroni tadi tu dalam tu ada ayam, dalam tu ada daging, contohnya ada udang ke contoh, kita bagi lagi 10 markah. Ada menyediakan atau menjual air kosong, air mineral, air masak, kita bagi lagi 8 markah. Okey, kemudian menjual hidangan yang menggunakan kaedah masak yang merebus, sup ataupun kukus. Contohnya dalam dalam menu ataupun hidangan pada hari tersebut ada jual jagung rebus, ada jual kacang rebus, ataupun ada buat bihun sup, kan bersup kan. Kita bagi lagi 2 markah. Jadi sebenarnya senang je nak dapat 100% untuk markah kantin ni. Yang penting tak ada jual makanan ataupun minuman yang dilarang dalam kita punya peraturan lah. Okay. So terdapat 220 jenis makanan dan 18 jenis minuman yang boleh dijual. 12 kategori makanan dan minuman yang boleh dijual sebenarnya. So kalau nasi, kita jual nasi putih, bubuk nasi, soto, nasi impit lah kan, nasi ayam, nak jual pulut kuning, nak jual nasi dagang, nasi lemak contohnya, okay? Ataupun nak buat hidangan lauk pauk, ikan goreng, ikan masak lemak, ikan masak sup, ayam goreng, ayam tom yum, ayam masak halia, ayam kurma. Ini hidangan sayur-sayuran, dalca sayur, sayur masak air, sayur goreng, tumis, sup, sayur campur, sayur hijau, okay? Ataupun nak guna mi bihun, kita boleh buat macam saya cakap tadi, bihun goreng, laksa, apa tu nama dia, makaroni, boleh juga mi kolok. Mi kolok ni dekat Sabah lah kan, ataupun Sarawak.
Okey, so roti-roti nak jual tosi, roti pizza, sandwich telur, ban kacang merah, roti puri, roti Arab, okey, kuih muih, kari pap, apam, samosa, lepak pisang, keropok leko, keropok rebus ataupun goreng, nak guna bawang ayam ataupun nak jual cakui, kalau apa tu pulut panggang. So kuih muih kita ni banyak kalau kat Malaysia. So semua tu boleh kita buat. Buah-buahan lah, of course, berketik, mangga, tembikai, pisang, limau, jambu. Nak jual biji dia sarapan pagi, contohnya nak buat hari ni nak jual Coco Crunch ataupun nak jual bukan brand, nak jual empingan jagung, so nak jual oatmeal ada bersama dengan susu, buat dalam packing pack kering macam tu kan, boleh. Okay, minuman yang dibancuh, contohnya nak bancuh, nak jual susu bercoklat, contohnya ni brand lah, minuman bermalta. Okay, minuman bermalta, air perahan limau, jus buah-buahan, air soya, yang ni bancuh, air bancuhan soya, air kelapa, susu penuh krim, susu rendah lemak. Bancuh ni maksudnya kita guna susu tepung lah. Okay, so snack-snack lain macam saya cakap tadi, jagung rebus, jagung bakar, nak jual kismis ke, nak jual kacang kuda rebus, nak jual kurma. Biskut-biskut pun kita boleh jual, biskut biji ring penuh, biskut Mary, biskut, tapi bukan biskut berkrim, bukan biskut bercoklat, bukan biskut berkrim lemon dan sebagainya, tidak. Okay, minuman sedia dan minum minuman yang sedia diminum maksudnya yang dalam kotak siap-siap adalah susu berkutur kurang gula, susu soya, minuman yogurt dan juga susu segar. Okey, itu yang boleh dijual lah. So, seterusnya kita akan tunjukkan surat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, larangan menjual makanan yang tidak digalakkan penjualannya di kantin sekolah. So, pada tahun 2017 kalau tak silap saya, dan diperbaharui lagi sekali pada tahun 2022. So, penjualan makanan yang dilarang dekat kantin tadi tu diluaskan skopnya untuk tidak dijual penjualan makanan tersebut di sekolah. So di sekolah termasuklah koperasi sekolah, kios sekolah, pada hari kantin, pada hari co-curriculum. So tidaklah pada hari sukan tu nampak air balang berkala-kala tu. Sebenarnya tak boleh. So kita memang dah ada surat rasmi lah. Okay. Ini pula surat dari Kementerian Kesihatan Malaysia, larangan penjualan makanan yang tidak digalakkan penjualan di kantin sekolah. So bersama-samalah kita ada dua surat daripada KPM. Okay. So antara senarai makanan dan minuman yang dilarang dijual di kantin sekolah, kita ada 14, iaitu makanan dan minuman yang melanggar peraturan makanan 1985, iaitu makanan yang lampau tarikh luput. Waktu bila kita beri perasan tarikh luput ni, contohnya minuman-minuman yang sedia diminum tentulah macam yogurt, susu soya dalam kotak kan. So kita akan tengok ada tak yang expired date. Dan juga semua jenis makanan yang berupa permainan ataupun dijual bersama permainan seperti cincin, gambar belon dan lain-lain. So orang datang lagi semua ni zaman kita sekolah lah. Hopefully now dah tak ada dan semua pengusaha kantin pun maklum. Tapi peraturan ni kita tak boleh take out lah. So kalau bila kita take out nanti akan ada yang jual. Okay? Gula-gula dan coklat. So rasional larangannya adalah kandungan gula yang tinggi menyebabkan karies gigi, hyperaktif. So anak ni aktif sahaja tanpa sebab lah kerana mengambil tenaga segera yang berlebihan. Masalah berat badan berlebihan dan diabetes. Okey. Jadi jenis makanan yang telah dijuruk sama ada masam, masin atau manis, basah atau kering. Contohnya asam masin, jeruk mangga, jeruk bawang. Rasional larangannya adalah kerana tinggi kandungan gula dan garam. Kajian menunjukkan proses penjerukan buah akan mengurangkan kandungan antioksidan. Antioksidan ni kita punya active ingredient yang ada dalam buah-buahan kita. So bila kita buat penjerukan, antioksidan tadi tu dah tak ada. Jadi rugilah. Okay. Makanan ringan ataupun unhealthy snacks ataupun junk food lah. Extruded snacks, potato chips, crackers, prawn chip, segala jenis kerepek keropok lah. Keropok berperisa udang contohnya, kerepek, merupu. Rasional larangan adalah tinggi kandungan gula, garam, lemak dan pewarna tiruan, nilai nutrien yang rendah dan akan mengganggu pengambilan makanan yang sepatutnya yang dia makan yang lebih berkhasiat tadi tu yang penting untuk pembesaran. So sepatutnya waktu Rehan ni dia pergi beli makanan yang berkhasiat, contohnya dia tak nak makan berat tapi dia nak makan yang roti contohnya. So kita ada jual roti telur ataupun sandwich telur. Tapi disebabkan ada krepek-krepek macam ni, dia beli krepek instead of makan sandwich telur tadi yang lebih berkhasiat. Okay, yang lebih. Okay, teh dan kopi, larangan penjualan ni diguna pakai kepada murid dan pelajar sahaja. Jadi kalau kantin nak jual kepada guru, mesti kepada guru sajalah, mungkin di sudut khas untuk guru sahaja, tempat makan guru sahaja. Tidaklah dijual kepada
pelajar ataupun kanak-kanak sekolah lah. Okey. So rasional larangan dia tu tannin dan kafein dalam teh dan kopi menghalang penyerapan vitamin dan mineral zat besi. Sedangkan anak-anak kita ni sedang membesar dan zat besi ni adalah peranan utama yang ada dalam pembentukan sel darah merah. Yang mana pembentukan sel darah merah ni, sel darah merah ni mengangkut oksigen. So sangat penting untuk anak-anak kita. Okey. Yang mana dia juga menjalankan proses metabolisme tenaga dan mengangkut oksigen macam saya cakap tadi. Okey, minuman tenaga, isotonik, botani, herbal, berperisa, berkarbonat, berperisa buah ataupun minuman buah ataupun berperisa buah yang hanya mengandungi kurang daripada 35% berat bagi isi padu jus buah. Maksudnya dia jus buah tapi isi padunya kurang daripada 35% dia punya aset buahnya. Jadi tak bolehlah jual. Ataupun dia hanya berperisa saja, air minuman kotak berperisa oren, berperisa mangga, yang ni memang tak boleh lah. Okay. Minuman yang dibancuh atau ditambah topping menggunakan cordial, sirap berperisa, krim manisan, serbuk 3-in-1, serbuk manisan, whipping cream. Yang ni semua tak boleh. Blended ke, ice blended ke. Okay. Air kelapa boleh jual tapi coconut shake tambah pula topping, ada ice cream, lepas tu chocolate rice pula, ada buah cherry atas. Tak tepat lah, tak boleh sebenarnya. So kalau boleh don't complicate things lah, jangan tambah resepi-resepi yang sebenarnya ada grey area. So sepatutnya kalau tak boleh, terus tak boleh, jangan buat lah macam tu. Rasional larangannya mana ini adalah minuman-minuman yang tinggi dengan kandungan kalori dan gula yang akan menyebabkan tenaga segera berlebihan, akan menyebabkan kanak-kanak menjadi lebih agresif ataupun lebih aktif lah. Keras gigi, risiko kencing manis dan masalah berat badan. Kita nampak tulisan ni macam tak serius pun, kencing manis, masalah berat badan. So tuan-puan revert balik kepada slide yang saya tunjuk awal-awal tadi. Macam mana sebenarnya status pemakanan dalam kalangan anak-anak dan remaja kita lah. Okay. So that's why kalau boleh 1/3 daripada waktu tenaga yang mereka akan dapat di waktu sekolah pada which is waktu rehat ataupun penjualan makanan kantin ni, kita cuba the healthy way lah. Okay. Pemanis tiruan dalam minuman berkarbonat akan menyebabkan pengguna mempunyai keinginan untuk minum minuman manis ataupun sugar craving. Sekarang kita ada banyak minuman-minuman isotonik ataupun karbonat yang tak ada gula ataupun tak ada kalori. Betul, dia memang tak ada gula, so dia tak ada kalori, tapi dia menggunakan pemanis tiruan seperti aspartin ataupun sweetener yang lain lah. Jadi kita akan malah dia punya rasa adalah lebih manis daripada the original gula tadi. Okay, so jadi habit untuk minum manis tu akan sentiasa ada dan menyebabkan kita lebih sugar craving. So tak nak kita still akan cari makanan yang ada gula lah, mesti datang balik kalori berlebihan tadi. So boleh berlaku gangguan kepada sistem saraf dan tingkah laku. Okay, semua jenis makanan berkrim atau bersalut gula. Okay, kita punya roti salut dengan gula, donat kita salut dengan gula. Okay, kita punya cream puff lah salut dengan krim, which is dalam krim tu dah ada gula juga. So dia adalah makanan yang tinggi dengan kandungan lemak dan gula yang akan menyebabkan keras gigi, again tenaga yang berlebihan, masalah berat badan. Kenapa gula berkaitan dengan masalah berat badan? Bila gula tadi tu berkumpul berlebihan daripada apa yang sepatutnya anak kita guna, dia akan terkumpul menjadi lemak. So bila lemak terkumpul, dia akan jadi kenaikan berat badan yang berlebihan lah dan tak perlu mengganggu pengambilan makanan yang lebih berkhasiat macam saya explain tadi lah. Right, produk mie, bihun, ramen, bubur bubur nasi, sup segera dan lain-lain perencah ni dalam bentuk makanan-makanan segera lah, sama ada dalam bentuk packaging macam yang dalam gambar yang dia tunjuk ni. Okay, which is dia high in garam tinggi dengan sodium meningkatkan risiko penyakit tekanan darah tinggi. Makanan dan minuman beralkohol lah. So rasional larangannya pengambilan alkohol memberi kesan buruk kepada kesihatan. Antaranya ialah kerosakan otak kekal, penyakit jantung, ulcer pada perut dan anemia. So kita tak jual dekat sekolah lah. Okay. Makanan diproses. Okay. Kentang goreng, daging burger, sausage, nugget, berbola, kek ikan, sate ikan. Hopefully benda ni memang dah tak ada lah. Zaman-zaman kita sekolah dulu mungkin ada lah jual macam ni. Saya rasa sekarang dah tak ada dan hopefully memang tak ada yang sebenar-benarnya, walaupun kadang-kadang kita pergi buat pemantauan masih jumpa ada sekolah yang jual. Rasional larangannya adalah tinggi kandungan lemak dan garam dan lemak dia tu adalah lemak trans. Lemak trans ni boleh meningkatkan risiko kanser, so sebab itulah kita tak bagi jual. Okey, pengambilan berlebihan dari usia muda akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Okey, dan mungkin tuan-puan ada pernah baca berita yang kanak-kanak ini dah konsum sausage ataupun nugget ni sejak umur dia bulan lagi dah daripada baby. So sampai umur dia 9-10 tahun dia kehilangan panca indera mata. Dia tak nampak lah.
Okey, boleh menyebabkan kesan-kesan berikut. Cara penyediaan adalah digoreng, maka ia meningkatkan risiko masalah berat badan, berlebihan dan obesiti. Selain daripada tu, on top of that, boleh je kita rebus kalau macam tu kan puan. Tapi sebenarnya memang tak boleh. So ini adalah antara makanan-makanan yang ini produk konveksi ais dan aiskrim tinggi kandungan kalori dan gula akan menyebabkan tenaga segera berlebihan, akan menyebabkan kanak-kanak menjadi agresif, karies gigi, risiko kencing manis, masalah berat badan. So ni aiskrim lah most likely. So termasuklah aiskrim Malaysia. Tak apa pun saya buat sendiri aiskrim ni, tak boleh. So dia jatuh bawah produk konveksi ais. So termasuklah coconut shake tadi, okey. Dia adalah bawah konveksi ais ataupun aiskrim, okey. So, boleh hubungi pegang pemakan di daerah untuk keperluan poster ini di kantin sekolah masing-masing. So, nanti kita akan share kita punya email lah boleh contact melalui email kita. Okay. Then, ni contoh-contoh lah. Ni ke video ni. Bogi-bogi. Popok lah. Kan? Boleh. Okay. Right, ini contoh yogurt tadi lah. Tapi boleh tapi yogurt yang ataupun minuman kultur yang ada gula ni yogurt lah. Okey. Tapi belah kanan tak boleh. Itu adalah minuman teh teh chrysanthemum, teh kunduh, minuman laici, berperisa laici, minuman susu soya. Yang itu boleh. Nampak Juice drink. Lepas tu kena baca lah kat bawah tu. Dia mesti lebih daripada 35% serat buah-buahan. Okay. So ni contoh buah-buahan lah. Belah kanan, belah kiri ni jual kek. Kek potong. Yang dalam dia ada krim, ada layer krim tak boleh. Ataupun ada layer coklat, tak boleh. Right. Belah kanan tu ada banyak sayur-sayuran ayam goreng kunyit letak sayur. Lepas tu ada sayur kobis dengan carrot contohnya. So yang belah kiri ni ada kuih-kuih. So kuih-kuih ni ada yang boleh. Okay, ada juga kuih yang tak boleh. Kuih yang tak boleh tu adalah kuih yang bersalut dengan gula lah, iaitu donat. Yang sana tu dia jual lauk-lauk, tak ada masalah, ada sayur dan sebagainya. Okey, so ni kita nak tunjuk lah sausage bukan daging sebenar. Kenapa kita tak nak bagi jual ataupun tak sesuai dijual kepada kanak-kanak dekat sekolah kita lah, ataupun penyediaan menu yang ada sausage dekat prasekolah ke taska ke memang tak sesuai kerana dia tinggi dengan kandungan garam satu. Tinggi dengan kandungan lemak, tepu yang boleh meningkatkan kolesterol tak baik lah. Okay, peningkatan tahap kolesterol jahat. Macam tu. Tinggi bahan pengawet. Meningkatkan risiko obesiti. Meningkatkan risiko kanser usus. Macam tu. So, sausage ni dia juga ada lemak trans. So, lemak trans ni berkait rapat dengan kanser lah. So, sebab tu kita tak bagi jual. So, kalau as a parent pun tak perlulah beli letak kat rumah. Walaupun kita kata tak selalu bagi. Which is sebenarnya dia tidak ada khasiat pun untuk anak kita. Alright? Okay. So, penyediaan air kosong perlu sentiasa disediakan di kantin sama ada secara percuma ataupun dijual. Air mineral, air osmosis berbalik ke, RO water, air yang telah dimasak ke, ataupun tanpa sebarang penambahan bahan perisa seperti gula lah maksudnya tu. Okay? Air kosong yang disediakan hendaklah bersih dan selamat diminum. So, untuk penjualan buah-buahan hendaklah dijual di kantin sekurang-kurangnya satu jenis. Buah potong kita tu nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Mestilah segar, bersih dan selamat dimakan. Mestilah letak dalam bekas yang bertutup lah. Jangan duk tayang terbuka kan. So, takut ada lalat, hingat dan sebagainya. Okey, pastikan serbuk asam, garam, kicap, buah rojak tidak disediakan semasa menjual buah. Tak ada tiba-tiba ada cili kicap pula, ada garam, ada asam. So, yang tu tak boleh lah. So, contohnya sekolah ni ada jual buah-buahan tapi dia jual tapi dia letak asam juga. Buah tadi tu dia dapat markah. Penjualan buah tadi kan dapatlah markah. Tapi sebab ada asam tadi, kita akan tolaklah markah makanan yang dilarang jual, iaitu macam dijatuh bawah makanan yang dijeruk tadi tu ataupun makanan yang berperisa lah. Macam tu. So, ni contoh poster kalori lah yang perlu ditampal di ruang kantin yang sesuai seperti di ruang jualan. So, ni nanti boleh hubungi kita jugalah. Kalau kita ada, kita memang akan bagi. So, ada contoh macam gini, kita bagi lagi 10 markah. Kalau sekolah nak buat sendiri pun boleh. Nak minta bantuan kita dari segi bantuan teknikal pun boleh. Tapi sebenarnya kalori ni pun boleh dapat dekat website juga. Okay.
Okey, kita ada latihan catering sihat. Latihan catering sihat ni kita memang akan buat setiap tahun, sama ada fizikal ataupun melalui online lah, tengok macam mana. Yang mana ia melibatkan semua pengusaha kantin, pembekal yang membekal RMT, pengusaha asrama. Kita juga akan jemput penyelia asrama ataupun wakil guru kantin ke. Kita juga amat kita minta kita panggil kantin tu, dia punya tukang masak, pembantu pengurusan murid, boleh juga macam tu. Jadi dalam latihan catering sihat ni kita akan ajar mengenai elemen-elemen menyediakan hidangan sihat lah, macam mana berseiring dengan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah tadi tu, contoh macam tu. Okey. Okey. Now kita tengok rancangan makanan tambahan RMT. So, sebenarnya untuk RMT kita juga ada menjalankan pemantauan pematuhan berdasarkan menu RMT standard lah yang dipilih daripada 20 menu standard ni. Okey, perlulah mendapat memilih antara 20 menu tersebut lah. Jadi, bila kita dah pilih menu mana kita nak, boleh pamerkan dekat sudut RMT. Kan ada sudut RMT dekat kantin. So, tampilkanlah menu-menu yang telah dipilih tadi. Contohnya menu nombor 1, menu nombor 2, menu nombor 6, menu nombor 7. So, hari apa pula kan? Contohnya macam ni. Menu rancangan makanan tambahan untuk minggu 1 dan 3. Isnin, menu 1 ada nasi ayam, ada buah betik. Hari Selasa, menu 2 nasi lemak dengan pisang. Hari Rabu, menu 17 nasi goreng kampung dengan tembikai. So kita dah tak ada dalam minuman coklat, minuman mata tu kita hanya menyediakan minum air kosong. So contoh gambar macam belah kanan tu lah, ada nasi putih, ada lauk paprik ayam. Dalam paprik ayam tu dah ada sayur kacang panjang dengan carrot bersama, and then ada buah apple. Jadi dan kalau kita tengok menu ni, kalau kita tengok menu tadi tu, pilihan menu tadi tu, dia ada tulis berapa banyak kita kena letak sayur, berapa potong kita kena letak buah, berapa banyak kita kena letak dia punya protein. So kena patuh lah, sebab dekat dalam RMT kita ada dia punya klosa-klosa dia lah, ikut menu ke tidak, ikut saiz ke tidak, ada ke tidak. So kalau menu yang sepatutnya ada sayur tapi tak ada sayur, kita akan kira dia tak patuh. Menu yang sepatutnya ada sayur, ada lauk, patuh, tapi sayurnya tak cukup ataupun ayamnya tak cukup, itu pun dikira tak patuh. So actually RMT is more strict lah daripada kantin tadi. Jadi sebab itulah RMT ni kita nak kita punya pengusaha betul-betul patuh lah. Okay. Now adalah menu asrama sekolah. So ini adalah contoh kita punya kita panggil resepi standard lah, menu makan asrama Kementerian Pendidikan Malaysia dan resepi standard. So pemantauan menu makan asrama adalah berdasarkan menu makanan asrama dan resepi standard lah. Yang mana kalau hari ni kata menunya tu nasi putih, ayam masak kurma, sayur kangkung tumis ke, so sepatutnya ada buah tembikai. So sepatutnya macam tu lah menu dia. Dan saiz setiap hidangan yang diberi kepada anak-anak tu pun kita akan pantau juga. So kalau tak mengikuti menu, dia perlu ada persetujuan lah daripada pihak penyelia asrama ataupun pihak sekolah lah bersama dengan pembekal ni tadi. Kena ada persetujuan. Hari ni contohlah sepatutnya menu ayam contohnya, tapi minggu ni pembekal tak dapat hantar ayam, kita punya pembekal bahan mentah kita, jadi kita boleh tak kita ganti dengan ikan. Dia sebenarnya as long as ada persetujuan dan gantian itu adalah mengikut kumpulan makanan, okey je. So dia janganlah contohnya patutnya minum ayam, dia ganti dengan tiba-tiba sayur, tak jadilah kan, ataupun minum sayur kita ganti dengan ubi kentang. Itu yang selalunya berlaku lah, sepatutnya tak boleh. Okay. So untuk pekarangan sekolah, ini dia punya surat siaran penjualan makanan dan minuman di koperasi sekolah. Okey, so maksudnya makanan-makanan yang tidak boleh dijual di kantin tadi sebenarnya juga tidak boleh dijual di koperasi sekolah. Kalau contoh kantin tak boleh jual nugget, tidaklah pula kat koperasi tu jual nugget. Tak boleh kadang kita pergi kat koperasi tu nampak beria dia punya koperasi macam kedai runcit, dan kita tengok bergantung dia punya super ring riang, super ring lazat, semua bergantung kan. Lepas tu minuman bergas pula, isotonic drink, banyak, setiap berpetik ais, canggih koperasi sekolah sekarang. Sebenarnya tak boleh lah. Okey. So ini adalah garis panduan penguasaan larangan penjualan makanan dan minuman di luar pagar sekolah oleh pihak berkuasa tempatan lah. Ini di bawah garis, di bawah PBT lah. Yang mana penjualan makanan minuman di dalam lingkungan 40 meter dari pagar
sekeliling sekolah adalah dilarang bagi semua penjaja statik, penjaja beredar dan penjaja sementara. Penjaja statik atau peniaga gerai sedia ada berlesen di dalam lingkungan 40 meter dari pagar sekeliling sekolah adalah dibenarkan menjual tetapi perlu mematuhi senarai makanan dan minuman yang dilarang dijual seperti berikut, which is sama seperti makanan dan minuman yang dilarang dijual di kantin. Okay. Jadi senarainya. Right? Okey. So dah tamat kita punya tentang pemantauan kantin, pemantauan RMT, pemantauan minum. Okey. Now kita akan bawa satu penerangan mengenai program lah, iaitu hidangan, program hidangan berkhasiat di sekolah ataupun kita panggil sebagai Program ini adalah hidangan pakej makanan berkhasiat yang terdiri daripada sumber karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ianya memenuhi keperluan kalori dan nutrien murid mengikut waktu makan di sekolah. Ianya membekalkan vitamin dan mineral untuk mencegah penyakit. Ia juga membekalkan karbohidrat sebagai sumber tenaga utama dan juga membekalkan protein untuk pembesaran anak-anak di sekolah. Right. So, mengapakah perlu menyertai program hidangan berkhasiat di sekolah HITS ini? Mendapatkan makanan yang sihat dan berkhasiat setiap hari. Okey, meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang pelbagai. So, kita nak anak-anak kita makan sihat tu setiap hari dan dapat makan sayur dan buah-buahan yang pelbagai. Macam tu. Mengelakkan makan secara berlebihan. So, kita nak cuba patuh bidang makanan dan juga mengikut saranan Bingel Sihat Malaysia. Menerangkan nilai-nilai murni dan membina sasiah yang baik di kalangan murid. Nanti saya terangkan kenapa ada sasiah murni tu. Okey, so apakah kebaikan HITS ni? Tidak perlu beratur untuk membeli makanan sebab makanan ia adalah dihidang ataupun diletakkan di tempat meja makan di kantin. Tu anak-anak murid ni sendiri yang akan susun ataupun cedok ataupun kita panggil serve lah bersama-sama untuk satu kelas dia, contohnya macam tu. Jadi sebab tu tak perlu beratur untuk membelilah. Dapat menikmati makanan dengan tenang dan selesa. So tak payah berebut, tak payah keluar kabut sebab waktu rehat tak panjang. Ibu bapa tidak perlu memberi wang saku setiap hari sebab selalu program HITS ni kita sarankan untuk buat pembayaran secara mingguan ataupun secara bulanan terus kepada pihak kantin, macam tu. Maksudnya tak perlu melalui guru ataupun tak perlu melalui murid lah, boleh terus kepada pihak kantin contoh. Keempat, boleh membantu murid fokus dalam kelas dan terusnya meningkatkan prestasi akademik murid. So ini contohlah saya beritahu tadi tu. Macam ni memang pembekal pengusaha kantin tu dah sediakan dalam bekas-bekas sapuai macam ni. Dia lebih kurang macam RMT lah. Dah siapkan tapi kita siap-siap susun dekat meja tu ada nombor kelas dah. 2 bursary, 1 kelas. Dia selalunya ketua murid ataupun ketua kelas dengan penolong ketua kelas dia tu akan make sure anak murid dia tu, anak budak kelas dia tu ada berapa orang and cukup lah makannya. So minuman yang kat sini dihidangkan minuman bermata, minuman coklat tapi sebenarnya yang kita saran air kosong lah. Okay. So selalunya dia adalah dia punya anggaran-anggaran bayaran dia berapa, mungkin sama macam harga RMT RM3.50 contoh. Ada juga sekolah yang buat RM4, ada sekolah yang buat RM5. So depends pada kawasan dan persetujuan ibu bapa dan juga pihak kantin. So selalunya program ni dia open, dia adalah sukarela. So kita akan open, contohnya sekolah berminat nak buat, boleh hubungi pegawai pemakanan. Kita boleh buat bimbingan dahululah, bimbingan untuk kita punya pengusaha kantin. Menu macam mana yang kita nak buat, adakah nak talikan terus, samakan terus dengan menu RMT. Jadi kita punya tukang masak dekat kantin tak perlu masak 2-3 menu. Dia masak satu menu je. Mudah kan? Jadi lebih berkualiti, lebih kita panggil perancangan kewangan yang lebih baik dan lebih affordable ataupun lebih feasible lah pada masa yang sama. Jadi kalau yang RMT ambil menu RMT, anak-anak RMT boleh ambil RMT, anak-anak HITS boleh ambil makanan HITS. Tapi boleh makan sama-sama, tak perlu beratur, makan sama-sama, boleh baca doa sama-sama, and then boleh makan. Kalau nanti saya boleh sharekan video contoh video sekolah HITS yang ada dijalankan, mungkin saya akan sharekan melalui doktor nanti. So mungkin doktor boleh share dekat puan-puan semua untuk tengok lah. So guru-guru yang ataupun pihak sekolah, adik-adik ataupun pihak IBG, ada mana-mana yang berminat nak buat, yang rasa menarik, boleh hubungi kita. Okay? So itu sahaja, anak-anak yang gembira dan sihat dipupuk melalui pemakanan yang baik. Ini adalah asas sebenarnya. Okey. So terima kasih. So ini adalah email kita ya, pemakanan
pkdhs@gmail.com. So sebarang pertanyaan, sebarang kesulitan, sebarang jemputan ke, contohnya jemputan ceramah ke apa, hantar surat rasmi kepada kita punya Pegawai Kesihatan Daerah, boleh CC kepada email kita ni contohnya. Jadi kita pun maklum, ataupun nak berbincang dulu ke sebelum buat jemputan pun boleh. So itu sahaja daripada saya. Saya Nur Sabina binti Zulkifli, Pegawai Pemakanan di Klinik Kesihatan Serendah. Dengan ini kalau sekiranya mempunyai apa-apa persoalan, boleh email kita lah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.